Kawan-kawan, mak bapak, family. Yelah. Tu lah. Tapi antara mostly yang paling ni adalah anak aku. Aku memang Paling penting paling lah. penting Paling anak penting aku. lah. Apa-apa pun Anak first. anak first. Ni siapa nama anak kau? Anur Azhara. Ingat kalau kau dah besar kau tengok ingat bapak kau cakap macam ni. Apa-apa pun memang anak aku tu aku sayang lah. Yelah. Sebab yelah anak sulung. Anak yang pertama. Alright. So yelah, kau dah lalui jatuh bangun kan. Ada waktu time kita gagal, ada waktu time kita berjaya. Biasalah hidup. Tapi dalam banyak-banyak tu kan pengalaman kau tu, apa yang dapat kau belajar daripada setiap apa yang kau lalui tu? Apa yang kau dapat belajar? Yelah, semua benda yang jadi ni adalah Ada orang hikmah kata, dia. ada hikmah dia, kan? Yang dapat aku belajar daripada apa silap aku tu, pertama je, kau jangan expect tinggi kat orang. Sebab setiap orang ada Kisah perspektif masing-masing, ada kisah masing-masing, ada pendirian masing-masing, ada pemikiran masing-masing, ada ego masing-masing. So lepas tu setiap orang ada masalah masing-masing kan. So bila kau terlampau high expectation dekat orang, kau akan jadi down. Sebab kau tak dapat apa-apa yang kau nak daripada orang tu. Tapi kau tak boleh nak salahkan dia. Kau tak boleh nak salahkan dia. Sebab expectation kau adalah expectation kau. Dia pun ada expectation dia. Kita tak daripada boleh untuk kau. dia lah, aku. Macam tu. So